Juga Malaysia di antara salah satu daripada penyokong ataupun penyumbang kepada rakyat-rakyat Palestin di sana, rakyat Gaza di sana. Dan kekuatan kita membantu dan menyokong mereka di sana sangatlah diperlukan. Dan dalam kita sedang mengalami peperangan selama 51 hari. Kalau kita tengok dalam berita baru ni, selama 51 hari Gaza diperangi, dan alhamdulillah Malaysia antara merupakan tulang belakang yang menyokong Gaza. وصلت قبل أيام إلى ماليزيا، والحمد لله شعرت أن الأمة بخير، وأن الإسلام بخير، وأن المستقبل إن شاء الله لهذه الأمة. شعرت بحجم العاطفة والتواصل والتعاون والشعور والتعاطف من مسلمي ماليزيا تجاه إخوانهم في فلسطين وفي غير فلسطين، تجاه كل مسلم مظلوم في هذا العالم، وعلى وجه الخصوص في غزة. وهذا بحمد الله إخواني الأحبة يبشر بخير، أن هذه الأمة المسلمة الذي تعدادها 1.5 مليار مسلم في العالم سوف يكون لهم قريبا مكان تحت شمس هذا العالم الظالم الذي تقوده قوى الاستكبار. Bila mana saya tiba di Malaysia, dapati bahawa Malaysia ini merupakan satu negara yang aman, satu negara yang sejahtera, mempunyai pendidikan agama yang baik, semuanya beradab dan membantu dan menyokong keancaman ataupun tak kira di mana-mana, sama ada di Palestin ataupun di negara-negara lain yang terancam, yang mempunyai masalah. Dan Malaysia alhamdulillah mempunyai kelebihan dari sudut itu. Dan Malaysia merupakan satu bangsa yang mana kita ni satu umat Islam, di mana saja di bawah di mana matahari menyinar, di mana-mana bumi, di mana-mana pelosok bumi, di situlah umat Islam ada. Dan itu Malaysia kebanyakan ini bersatu di bawah Islam. Dan di atas itulah kita mampu dan kita menyokong ke masalah-masalah yang berlaku di Gaza masa khususnya.